Oh, bukan lebih indah berpisah. YB yang indah. Dah jauh keluar topik bro. Terbaru Merah yang telah disiarkan YouTube. live pada pukul 9 malam ini di YouTube. Awal-awal apa nama lagunya adalah Lebih Baik Berpisah. Kalau Tapi tak pakai, Bella rasa kalau lebih baik dia macam dia macam kurang baik lah kata. dia kena lebih indah. Saya tak faham logik di sebalik pertukaran tu, tapi saya Tak layan. faham, layankan je lah. Kadang-kadang indah sebab ia adalah lebih baik dan akan merasa lebih indah selepas perpisahan itu, macam Oh, tu. okey kejap. Saya nak faham logik ni. Kawan-kawan ikut logik ni. Dia kata bukan semua perpisahan itu boleh dilihat sudut negatif. Ada yang baik kan, ada macam oh tak adalah teruk, okey. Tapi kalau tengok music video tu sampai nangis, kena curang, kena campak apa, entah vas mana kesian. Pecah vas tu. Bazi duit tu. Sedih menangis sampai hujan-hujan pergi rumah ibu bapa. So macam mana nak kata itu adalah perpisahannya indah? Tolong apa berikan pencerahan mengikut logik akal. Semua budak pakai gelak. First, nampak sangat dia tak fokus sebab bukan benda tu adalah cawan yang pecah dalam gelas. Wow, cawan dan gelas baik tapi tidak menjawab soalan. Tolong jawab soalan. Okey. Macam mana itu adalah perpisahan indah? Perpisahan yang indah sebab dia dah takkan lalui dah, kena pukul lah, kena apalah, kena lebih indah berpisah. Selepas berpisah tu baru dia merasa keindahan tu. Baru tukar. Dia tukar definisi.